Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazwani binti Rusmawi. Okey, hari ini saya akan buat penjelasan mengenai munasabат 4 lapis. Okey, ini adalah soalan yang saya dapat. Soalan ini dia nak bagi tahu kematian seperti ini. Si bapa meninggal yang pertama. Bapa iaitu si mati yang pertama meninggal 2001. Kemudian bapa ini ada tinggalkan isteri. Isteri lepas tu anak puang seorang, anak lelaki, anak puang seorang, anak lelaki. Maknanya 4 anak lelaki dengan 1 anak perempuan. Okey. Kemudian belum selesai lagi semua ini, belum selesai untuk bahagian ayah dia ni. Kemudian meninggal pula yang kedua iaitu anak perempuan ini. Kat sini anak puang dia pula meninggal dunia pada tahun 2013. Mula-mula ayah 2001. Lepas tu anak perempuan yang kedua ini meninggal 2013, ada suami. Ada suami, sepatutnya saya tulis kat sini, tak apa. Saya memang ada tulis dekat saya punya carta kat sebelah. Okey, tuan-tuan boleh tengok nanti. Okey, anak perempuan ada suami dengan 3 orang anak perempuan. Bila ada anak perempuan sahaja dan bapa pun dah tak ada, bapa dah tak ada, datuk dah tak ada, maka dia akan pergi kepada adik-beradik. Maknanya adik-beradik 4 orang ni akan dapatlah juga bahagian. Okey, kemudian bila anak perempuan ini meninggal, belum diselesaikan masalah ini. Berlaku pula kematian yang ketiga. Tadi yang pertama, yang ni si mati pertama. Yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga adalah isteri kepada si mati yang pertama ni. Meninggal pada tahun 2014. Kemudian setelah ibu ini meninggal, isteri kepada si mati ini meninggal, dia ada 4 orang anak lelaki je. Sebab anak puan ni dah meninggal dunia. Bila dia dah meninggal dunia, waris-waris dia tidak layak menerima sebab ada anak lelaki. Okey, setelah ibu ataupun isteri ini meninggal dunia, berlaku pula kematian yang keempat iaitu anak lelaki yang ketiga. Dia meninggal pada tahun 2017. Apabila tahun 2017 barulah diselesaikan masalah ini. Dia bertanya berapakah nilai yang dapat, berapakah nilai seorang yang dapat dengan nilai 212,720 dia terima pada tahun 2025. Bagaimanakah pengiraan dia? Dia tanya saya. Saya tak baca yang bawah-bawah ni sebab yang ni masih hidup, ini masih hidup. Maknanya anak dia tak dapat. Okey, anak-anak yang masih hidup ni tak dapat. Kita hanya tengok untuk anak-anak yang telah meninggal dunia ini, anak mereka dan waris mereka. Sebab ini kita panggil munasakah, iaitu kematian berlapis. Next. Okey, yang ni apa yang saya terangkanlah tadi. Yang ni saya dah buat carta macam ni. Tuan-tuan dan puan boleh pause ataupun boleh berhenti sekejap, boleh tengok faham carta ni dulu. Okey, next kita buat pengiraan. First kali tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua buat pengiraan gini. Buat gini. Isteri dia, sebab yang lelaki tadi, yang first tadi tu kan, lelaki itu dia meninggalkan isteri dengan 4 orang anak. 4 orang anak. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ataupun adik-adik tak ingat carta tadi, boleh playback. Sebab saya tak boleh nak playback. Kalau saya playback, dia terus ended. End saya punya recording ni. Okay. Dia tinggalkan isteri 4 orang anak lelaki dengan seorang anak puang. Okey, bila isteri dia ada anak, si mati ni ada anak, dapat 1/8. Lebihnya 7/8 akan dapat kepada anak-anak ini. Tetapi bila anak-anak ini kita kira, anak lelaki 2, anak puang 1 menjadi 9 bila kita tambah. Jadi 7 tak boleh nak bagi dengan 9. 7 ni daripada mana pula Syazwani? Kan saya khabar tadi. 8 tolak dengan bahagian isteri jadi 7. 7 ni lah tak boleh nak bagi dengan 9. Saya akan cakap bahasa Terengganu sebab saya memang orang Terengganu. Kalau tersyashul tu bahasa tak faham tu boleh PM saya lah. Okey. 7 ni tak boleh nak bagi dengan 9. Jadinya kita kena besarkan penyebut dia. Jadi 8 darab dengan 9 menjadi 72. Okey, apabila penyebut dia yang atas ni kita darab, yang ini pun kita darab lah. 1 darab dengan 9 jadi 9. Untuk anak lelaki ni, 2 ni kita ambil 2 darab dengan 7 jadi 14. Setiap anak lelaki 14. Anak puang 1 darab dengan 7 jadi 7. Okey, selesai untuk si mati yang pertama iaitu yang meninggal pada tahun 2001. Okey, kita tengok pula
Si mati yang kedua, anak puang tadi. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik tak ingat, playback balik carta tadi. Okey, si mati ini anak perempuan kepada si mati yang pertama ni, dia ada ibu. Isteri ni adalah ibulah kepada anak perempuan ini. Okey, dia ada ibu, dia ada suami, dia ada anak puang 3. Lepas tu ni adik-beradik ni akan dapat. Sebab apa? Sebab tak ada stopper, tak ada penghalang, tak ada orang yang menghabiskan asabah. Okey, tapi kita kena kira dulu. Okey, ibu dapat berapa? 1/6. Kerana apa? Kerana si mati ini ada anak. Suami dapat berapa? 1/4 kerana si mati ini ada anak. Anak-anak perempuan dapat berapa? 2/3. Kerana apa? Kerana mereka ramai dan mereka perempuan sahaja. Okey, kalau puang saja dapat 2/3. Kalau mereka ramai. Okey, bila kita kira 1/6 darab dengan 2. Jadi 2/12 untuk ibu. Jadi untuk suami 1/4 darab dengan 3. Jadi 3/12 untuk suami. Jadi untuk anak-anak puang ni 2. Kita nak dapatkan berapa? Jadi 12 ni. 3 ni kena dapat berapa jadi 12? Kena darat dengan 4. Jadi 2 darat dengan 4 jadi 8 di sini. Okey, tetapi bila kita tambah. 2 tambah 3 tambah 8. Jadi 13 Syazwani. Berapa pula 13? Confuse kejap. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Sebabnya ini adalah masalah aul. Masalah aul ini terjadi masa zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ini mengambil pendekatan untuk menyelesaikan melalui masalah aul. Aul ini maknanya disamakan. Yang ni aul 12 ini menjadi 13. Okey, maknanya ibu dapat 2/13. 3/13 untuk suami. 8/13 untuk anak perempuan. Tetapi anak perempuan ni kena besarkan lagi. Jadi 13 darab dengan 3 jadi 39. Ibu pun darablah. 2 darab dengan 3 jadi 6. 3 darab dengan 3 jadi 9. 8 ni terus letak je 8. Boleh je gini. 8 darab dengan 3 lepas tu bagi pula dengan 3. Jadi kita buat perkara yang sama. Jadi kalau cara Ustaz saya, Ustaz Wan Abdul Halim, dia kata tak payahlah nak buat kerja panjang-panjang sangat. Memang ada banyak kerja lagi kan. Jadi kita terus je lah ambil. Saya pun ikutlah kata-kata Ustaz saya. Jadi tak payahlah nak pening-pening kepala. Darab lepas tu bahagi pula. Pening kepala kita lagi. Okey, seterusnya, selesai untuk si mati yang kedua pula. Si mati ketiga pula. Si mati ketiga ni siapa? Isteri kepada si mati yang pertama tadi. Isteri, yang ni pula meninggal ni. Isteri ni dia tinggalkan siapa? Dia tinggalkan anak-anak saja. Saya dah confirmkan adakah isteri ini kahwin lain? Tidak. Si yang bertanya pada saya ni berkata tidak. Maknanya anak-anak lelaki ini hanya mewarisi sahaja, tak ada waris lain. Jadi 4 untuk penyebut, jadi 1/4 untuk anak lelaki pertama, 1/4 untuk anak lelaki kedua, 1/4 untuk anak lelaki ketiga, 1/4 untuk anak lelaki keempat. Kemudian dah selesai yang ketiga, kemudian yang keempat pula, si mati yang keempat. Okey, saya minta maaf. Yang ni sepatutnya anak lelaki. Yang ni saya akan edit lagi. Okey, ini adalah anak lelaki si mati. Anak lelaki si mati yang pertama meninggal pada tahun 2017. Okey, dia meninggalkan isteri. Isteri dapat 1/8. Anak puang dapat 2/3 sebab dia lebih daripada 2 orang. Okey, saudara seibu sebapa lelaki dapat asabah. Bila kita tambah-tambah, isteri dapat 3/4. Anak puang dapat 16/4. Saudara seibu sebapa lelaki, adik-beradik lelaki dapat 5/4. Jadi bila kita nak bahagikan ni tak boleh. 16 tak boleh nak bagi dengan 3 orang anak puang. 5 pun tak boleh nak bagi dengan 3 orang ni. Jadinya untuk senang kita buat 24 dan 3 sahaja. Jadi 72. Isteri dapatlah 9/72. Anak perempuan dapat 16. Saudara ibu sebapa lelaki dapat 5. Jadi ini adalah semua jalan kira untuk kematian masing-masing. Okey, next kita buat kematian berlapis. Ini adalah dipanggil kematian berlapis bawah ni. Okey, yang color pink tuan-tuan tengok kat sini. Yang color kuning tengok kat sini. Color biru tengok kat sini. Color dia panggil ni
Kali hijau. Kali hijau tengok kat sini. Okey, first kali isteri. Isteri kita copy and paste saja. 72, 9, 14, 14, kita copy and paste saja. 72, 9, 14, 14, 7. Untuk ibu, untuk yang si mati yang kedua ni pun kita copy and paste. Ibu ni adalah isteri. Nah, kita kena tahulah ibu adalah isteri kepada si mati yang pertama. Okey, jadi kita letak ni. 6 ni kita letak kat sini. Suami. Suami ni tak ada kena mengena. Jadi, suami tak ada kena mengena. Jadi, suami kita buat kolom baru kat bawah ni. Jadi, suami 9. Anak puang 8. Jadinya, kita nak gabungkan dua ni dulu. Kita nak gabungkan ini berdua. Yang color pink dengan color kuning ni. Begini tuan-tuan dan puan-puan. Anak puang ni dah meninggal dunia. Okey, anak puang ni dah meninggal dunia. Jadi 7 ni bagi anak puang ni nak bagi kepada waris-waris dia. Jadi 7 ni letak ke atas ini. Jadi bahagian yang waris-waris anak puang ni letak kat bahagian si mati yang pertama tadi. Jadi 39 letak ke atas ni, 7 letak ke atas ini. Jadi 39 darab dengan 72 dapatlah total untuk penyebut yang baru iaitu 2808. Okey, seterusnya adalah bagaimana kita nak kira yang color kuning yang belakang ni kali. Okey, yang ini 9 darab dengan 39. Kemudian tambah dengan 6 darab dengan 7. 6 darab dengan 7. Okey, kemudian untuk anak lelaki ini 14 darab dengan 39 jadi 546. Untuk anak lelaki yang kedua pun sama, anak lelaki ketiga pun sama, kedua, ketiga, keempat pun sama. Kemudian suami. Suami ni 9 darab dengan 7 jadi 63. 8 darab dengan 7 jadi 56. 8 darab dengan 7 jadi 56. Ni pun sama saja semua. Jadi ini adalah pengiraan untuk kes yang pertama dengan yang kedua. Tetapi berlaku pula kematian. Okey, berlaku pula kematian. Kita kena buat pula daripada sini, daripada kotak ini, kotak yang kuning hujung sekali dengan kotak yang color biru ini. Kita copy and paste untuk anak-anak lelaki. Anak lelaki dapat 1. Daripada mana? Daripada sini. 4 ni jangan lupa kena letak 4 di sini. Jadi, untuk kematian yang ketiga ini, Ibu ini meninggal dunia. Ibu ini meninggal dunia iaitu isteri kepada si mati ini meninggal dunia bermakna bahagian ini kita letak kosong. Jadi yang ini dulu 4 darab dengan 2808. Jadi total dia di sini 11,232. 4 darab 2808 jadi total di sini. Okey. 4 ini dapat daripada mana Syazwani? 4 ni saya dapat daripada sini. 4 ini. Yang 393 ni daripada mana Syazwani? Daripada sini, bahagian ibu. Bahagian ibu ni kena bahagi kepada waris-waris ibu. Waris-waris ibu siapa? Anak-anak ibu. Okey. Kemudian 546 ini darab dengan 4 tambah dengan 1 darab 393. Saya ulang sekali lagi. 546 ini darab dengan 4, kemudian tambah dengan 1, darab dengan 393. Dapatlah jawapan ini. Okey. Jawapan ini dapat daripada 2577 ini dapat daripada 546 darab dengan 4. Kemudian tambah dengan 1 darab dengan 393. 393. Okey. Sama juga dengan anak-anak lelaki yang lain. Kemudian bahagian ini suami kena darab juga. 63 darab dengan 4, 56 darab dengan 4, 56 darab dengan 4, 56 darab dengan 4. Jadi dia total di sini 252, 224, 224, 224. Kemudian berlaku pula kematian yang keempat iaitu di sini. Okey. Di sini kita copy and paste. Tuan tengok. Kat sini 72. Mana pula isteri dia? Isteri kat bawah. Sebab isteri dia tak ada mengena dengan kat sini. Isteri dapat 9. Anak-anak puang. Tak sama ke anak puang ni? Dok, yang ni anak puang kepada anak puang ni. Yang ni anak puang kepada anak lelaki ni. Dok sama ya. Kita kena pandai imaginekan keluarga itu. Okey.
anak buang dapat 16. 16 sebab saya copy and paste daripada sini. Dan 5 ini adalah adik-beradik kepada si mati. Dapat 5. Okey, yang ini pula, ini adalah step terakhir. Okey, macam mana saya dapat 808 704? 72 darab dengan 11232. Dapatlah amount ini. Dan yang ini bagaimana saya dapat? 2577 darab 72 campur dengan 5 darab 2577. Dapatlah amount 198429. Saya ulang sekali lagi. 2577 darab dengan 72. Kemudian tambah kat sini. 2 darab dengan 2577. Dapatlah amount ini. Okey. Okey, yang ini si mati yang keempat, yang ini si mati kedua, tak ada. Yang ini adalah 252 darab dengan 72. Dapatlah amount 18,144. Yang ini 224 darab dengan 72. Dapatlah 16,128. Sama juga anak perempuan yang ke bawah ini. Dan isteri dapat 9 darab dengan 2577. Okey. 2577 darab dengan 9. Okey, yang ini 2577 darab dengan 16. Dapatlah amount ini. 41,232. Yang ini sama. 2577 darab dengan 16. 2577 darab dengan 16. Dapatlah amount 41,232. Jadi, duit pampasan yang diterima adalah 212,720. Bagaimana kita nak tahu nilai setiap seorang? Okey, yang ni dah tak ada, memang kita tulis kosong. Okey, untuk isteri ini dah tak ada. Untuk anak lelaki ni masih ada. Dia dapat 198,429 bahagi dengan 808,704 darab dengan amount ini. Okey, saya ulang sekali lagi. 198,429 bahagi 808,704 darab dengan amount pampasan ini 212,720. Yang kedua untuk anak lelaki ni pun sama je 198,429 bahagi 808,704 darab dengan 212,720. Anak lelaki yang ketiga pun sama, 198,429 bahagi 804,704 darab dengan 212,720. Okey, yang ni dah meninggal yang keempat, yang ni dah meninggal yang kedua. Yang ini pula suami kepada si mati yang kedua tadi, 18,144 bahagi 808,704 darab dengan 212,720. Jadilah amount yang didapat ini, 4,000 lebih ni. 1628 bahagi dengan 808,704 darab dengan 212,720. Dapatlah amount ini untuk anak perempuan kepada si mati yang kedua. Dan untuk isteri kepada si mati yang terakhir ini, isteri yang si mati yang keempat ini, 23,193 bahagi 808,704 darab dengan 212,720. Dapatlah amount 6,164 sen. Yang ini pun sama, 41232 bahagi 808,704 darab dengan 212,720. Okey, ni pun sama, bahagian kat bawah ni pun sama. Okey, saya nak cover matematik untuk munasakot ini. Kematian berlapis ni dia memang critical. Dia memang critical thinking dan dia memang pening kepala. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau adik-adik baru belajar tentang munasakot ni dan pening kepala, itu perkara biasa. Sebab benda tu kita tak biasa. Benda tu kita baru jumpa, baru lalui, baru temui. Gitu. Bila lama-lama kita dah belajar munasakot ni, kita akan lagi faham, kita akan lagi senang imagine, kita akan lagi senang nak buat lakaran. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik ingat saya mudah ke nak buat benda ni semua? Tidak.
pening juga kepala saya, pening sangat. Saya ingat lagi waktu tu saya rasa bulan puasa juga kot, saya tak ingat lah berapa tahun lepas. Saya cuba nak buat konon-konon lah, nak buat segera yang boleh. Tapi tidak sebab benda tu baru lagi dengan kita, baru lagi kita kata baru lagi nak sebati dengan kita. Jadi dia tak akan semudah itu. Macam itulah. Sebab Mula Sakot ni dia kena duduk diam-diam, dia kena duduk perhati betul-betul, teliti betul-betul, barulah kita boleh imagine. Tapi ada je orang boleh bising-bising, orang boleh dengar muzik semua buat ni. Tapi saya tak boleh. Saya kena perhati, saya kena duduk diam-diam, saya kena bertakafur. Bertakafur seorang-seorang dulu, kena mikir betul-betul. Ini waris siapa? Barulah saya boleh buat jalan kira. Okey, saya harap encik yang bertanya, Encik Azhari, dapat jawapan yang encik cari. Semoga penyelesaian ini membantu encik sekeluarga. Okey, hari ini 10 Ramadan, sekejapnya masa berlalu. Terlalu sebentar masa berlalu. 10 Ramadan 1446 Hijrah. Terlalu sekejap. Saya teringat pula waktu saya tengah pantang anak saya yang kedua, Yusuf Ar-Ramadan. Dia lahir 1 Ramadan. Saya teringat lah kena ganti puasa sebulan. Tiba-tiba teringat. Okey, semoga Ramadan ini memberi makna kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga ia memberi ibrah dan memberi petunjuk kepada kita semua. Okey, semoga ia bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.